Assalamualaikum, mana Ca pagi ni? Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, Alhamdulillah tunggu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni yang mana aku nak review sebiji kereta daripada Matchbox lah. Kereta ni 2012 BMW 3 Series Touring. Yang ni agak special sikit lah. Ada banyak variant color tapi aku ambil yang color Nado Grey. Tapi yang boleh pilih lah color apa yang apa nak, nanti aku letak link Shopee, okay? So jom aku review dekat apa BMW 3 Series Touring. Jom. Okay guys, so hari ni aku nak review dekat apa Matchbox BMW 3 Series sebabkan aku dah minat dekat BMW ni dan aku tengah collect BMW lah, tak kisahlah Matchbox ataupun Hot Wheels. So yang video sebelum ni aku dah pernah review dekat apa Hot Wheels dengan Matchbox. Yang ni 1M dengan M2. Aku rasa sama je kereta ni. Tapi kalau siapa tahu info pasal kereta 2 biji ni, boleh komen lah kat bawah. Okay, so hari ni aku nak review dekat apa 2012 BMW 3 Series Touring. Yang ni daripada Matchbox lah. First kali macam biasa kita tengok dia punya card, sokong dia cantik, tak ada masalah. Atas pun cantik, J-hook lawa buat. J-hook cantik, tak ada crease, tak ada urat, tak ada masalah ke kotak ni. Belakang cantik. So kereta ni made in Thailand tahun 2023. Ni dah 2023, bukan baru je ni, 2 tahun lepas. Okay, so dia punya blister cantik, tak ada pecah, tak ada crack. Dia ikut shape kereta. Okay, so antara sebab aku collect BMW kau boleh tengok lah dia punya detail dia. Memang cantik lah BMW ni. Tambah-tambah yang Nado Grey ni. Color dia banyak jenis tapi aku minat yang Nado Grey ni. Okay, so sekali kita tengok dia punya tepi. Semak lah dalam leather. Bukan leather lah, dia punya seat color coklat macam leather lah, ala-ala leather. Ini macam kereta sport walaupun touring macam sport. Buka sport ni pun lawa. Tapi sport ni yang dia bagi ni warna hitam pun dah nampak garang. Ni detail belakang cantik, nampak exhaust ada 2 biji, ada lampu, number plate, ada logo. Bagi atas ni lawa tu, cermin kali coklat. Cermin kali coklat. Nampak dalam ada apa? Panoramic view. Ada side mirror. Detail depan nampak lawa. Aku kata dah yang Hot Wheels ni memang kena cool detail. Nampak depan dia cuma bagi lampu yang grey atas lah. Yang Matchbox dia bagi komplit, atas bawah dia bagi, nampak kan? Atas bawah dia bagi. Harga mahal. Tapi yang ni RM20. Tapi detail penuh lah. Okay, base bawah pun detail cantik warna grey. Okay, aku memang minat color grey. Aku senang cerita beritahu untuk kereta ni. Masa first time aku tengok BMW ni color grey, gempak betul. Aku ambil toh yang ni. Tak banyak makeup dah. Buat detail dia. Nampak. Sebab macam Nado Grey ni kan, aku tengok kalau kereta yang mana-mana pakai Nado Grey ni, auto nampak macam mafia. Selain pada warna hitam lah. Yang ni dia punya Nado Grey matte lah, bukan kilat, nampak. Ni colour matte. Kalau macam ni, colour dia kilat kan, nampak. Ni colour kilat. Tapi yang ni colour matte. Sumpah lawa. So siapa nak beli BMW 3 Series Touring ni ataupun yang lagi 2 biji ni, aku tak link kat bawah ni, apa boleh dapat kat situ lah. Okay, so kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Alright, jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum, mana Ca pagi ni.